Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini saya nak buat video tentang servis sensor auto exhaust sensor. Biasanya exhaust sensor ni kita akan cuci bila kita rasa enjin kita semput. Kita akan buka, kita akan cuci, kita akan spray dengan cleaner di ujung sensor tu. Jadi sebenarnya saya pun sekarang ni tengah buat servis karburator kenari agak kotor. Jadi saya dah cuci servis karburator. Lepas tu saya nak cuci auto sensor lah, sensor exhaust. Jadi cantiknya servis karburator, servis turtle body kenari ni. Kita servis auto sensor. Okey, saya dah buka tadi turtle body ni. Ini gasket baru. Saya dah cuci turtle body ni. Saya guna cleaner daripada DIY dia. Sekarang ni dan dia dah bersih sikit. Dalam dah bersih. Dalam turtle body kita dah cuci, dia punya butterfly pun kita dah cuci bersih. Cuma sekarang ni masalah saya sekarang ni ada sensor, ada buah sensor ni dia dah putus kabel dia. Jadi saya ingat saya kena sambungkan balik. Okey, saya kena sambungkan balik. Jadi bila putus, kita running engine dia semput-semput lah, macam nak mati. Bila kita berhenti dia nak mati, timing macam rendah . Jadi mungkin pembakaran tak sempurna, oksigen dengan minyak dia campur tak sempurna, jadi dia semput-semput lah. Jadi ada 3 sensor, map sensor dengan ada sensor ni yang putus masalahnya. Bila putus, itulah masalah dia. Jadi alang-alang saya buka turtle body ni, saya servis dulu. Lepas tu kita cuci bersih. Cuma esok saya nak cari soket baru lah. Ni mungkin dah lama sangat kan, jadi saya nak cari soket baru. Saya sambung je lah dengan soket baru. Dah servis yang tu, kita akan buka ni auto sensor, exhaust sensor ni. Jadi kita buka, kita servis, kita cuci dengan cleaner. Mungkin karbon terlalu banyak sangat, jadi hasil kebaikan dia pembakaran minyak sempurna lah dengan oksigen tu. Jadi exhaust keluar karbon monoksida je, mana asap je, asap yang bersih. Jadi kita perlu buka soket ni. Soket ni kita kena buka. Soket kena buka. Jadi kita perlukan spana saiz 22, tak ingat 22. Jadi kita kena buka. Saat ni saya buka dulu. Okey, soket ni saya dah buka. Jadi tak ada apa, tekan tepi tu je. Tekan tepi tu. Okey, tekan tepi tu, tarik je. Okey, dah buka. Jadi kita perlu spana ring saiz 22. Kita masukkan spana ring. Okay. Kita buka lawan jam. Ini kita tengok hasil daripada sensor tu, dia punya karbon dia. Okey, dalam longgar kita
dengan tangan dia. Okey, ini dia punya karbon. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, sensor ni kalau kita tak servis, kita beli pasang, sampai satu waktu dia akan naik check engine, lampu check engine di dashboard. Jadi menunjukkan karbon dia dah terlalu teruk lah. Jadi pembakaran dalam enjin melalui exhaust dah kotor. Jadi setakat ni enjin tak naik lagi, lampu enjin tak naik lagi. Jadi jom kita cuci. Kita guna cleaner boleh, cleaner WD-40 boleh. Boleh, jom kita tengok, boleh kita cuci. Okey, kita gunakan antiras untuk cuci dia. Okey, ni hasil selepas kita buka tadi, agak kotor. Okay, jom kita cuci. Gelap sikit. Ini keadaan dah bersih sikit. Maknanya yang tadi dia buat tadi penuh karbon kan. Yang ni bersih sikit. Okey, dah bersih. Dah bersih. Kita pasang balik. Okey, dah bersih, kita pasang balik. Okey, selepas kita dah cuci dengan WD-40 dengan cleaner bagai. Okey, ni hasil dia. Ni hasil dia, jadi kita boleh pasang balik lah. Kita boleh pasang balik. Oh, ni keadaan dalam lubang. Okey, ni kita masukkan balik ni. Kita masuk balik. Okey, kita masuk, kita kulah balik. Pasang, kita ketatkan dengan spana, tadi. Kita masukkan. Kita ikut jam. Ikat.
makan sesedap rasa. Okey. Dah. Kita pasang balik soket dia. Sudah ketat tadi. Ketat. Kita pasang balik soket dia ni. Soket ni. Okey, ni kita pasang balik ikut. Pasang balik. Okey, bunyi tak. Mana tak tu dah okey tu. Okey, dah okey. Lepas tu kita masuk dalam bracket dia ni. Dia buat supaya dia tak panasan. Okey. Okey, selesai. Setakat ini video untuk tutorial cuci auto sensor ataupun exhaust sensor. Okey, sekian, terima kasih kerana menonton sampai selesai. Terima kasih support video saya. Terima kasih. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.